penerusan projek. Kita nak membincangkan latihan pengukuhan. Jadi cikgu persilakan Danish dulu untuk menjawab soalan nombor 1. Persilakan Danish. Isikan tepat kosong dengan jawapan yang betul. Pengurus projek terdiri daripada gabungan 3 komponen besar iaitu skop kerja, kos projek dan tempoh masa. Okey, jadi jawapannya tempoh masa. Seterusnya soalan nombor 2. Ilham membentuk kapal terbang bersayap di jalan melalui pemerhatian sayap burung. Penjanaan ia ini dinamakan sebagai meniru dari alam. Okey, jadi P jawapannya meniru dari alam. Soalan C. Antara tugas rancangan projek adalah membuat dan objektif pengurusan dan mencegah gangguan. Okey, C mencegah gangguan. Soalan D. Salah satu cara untuk membentuk penjadualan kerja adalah dengan menggunakan hubungan aktiviti dan catakan. Okey, catakan. Seterusnya soalan nombor 2. Nyatakan 3 cara menjadi yang menyelesaikan masalah. Meniru penyelesaian di tempat lain, mencari punca masalah dan membuang fungsi masalah. Okey, itu 3 jawapannya. Meniru penyelesaian di tempat lain, mencari punca masalah dan membuang fungsi masalah. Seterusnya nombor 3. Pandaikan daripada kaedah pendanaan yang betul dan faham pada yang tidak berkaitan dengan peringkat yang disediakan. A. Pemerhatian betul sumbang saran betul ubah suasana. Okey, dengar. Jadi pemerhatian betul, sumbang saran betul, ubah suai salah. Soalan nombor 4, Patricia. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan lagi hubungan antara ahli dalam pasukan kerja anda, makan atau berada bersama menggabungkan kejayaan atau kesalahan? Okey, so antara cara dia boleh kita makan bersama, boleh berniaga bersama ataupun menyambut perayaan atau hari lahir. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Ikut ialah salah satu komponen penting dalam pengurusan projek. Maka apa yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Mendapatkan keuangan, penambahan, pembayaran upah, kos pembangunan, insuran. Okey, itu dia. Dapatkan sumber kewangan, beli bahan, bayar upah, kos, pemasangan serta insurans. Seterusnya nombor 7. Dalam situasi yang terdesak, kadang-kala pengurus harus membuat keputusan sendiri. Misalnya, pelanggan mahu projek yang telah ditunjukkan sampai dalam bilangan yang banyak. Tunjukkan cara pengurus membuat perkiraan kos berdasarkan kuantiti yang diminta oleh pelanggan. Anggaran kos yang melalui pengiraan per unit produk mendapat jawapan melalui hasil darab kos seunit dengan bilangan yang hendak dihasilkan. Okey, tadi soalan nombor 6. Jadi boleh buat anggaran kos melalui pengiraan 1 unit produk. Boleh mendapatkan jawapan melalui hasil darab tadi, kos unit dengan bilangan yang kita hendak hasilkan. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Ganjaran dalam proses pembentukan individu dalam satu pasukan kerja. Menggalakkan pesaing sudah mempromosi individu dalam kenaikan gaji, pangkat atau memberi ganjaran dalam bentuk pengikatan. Okey, itu dia. Boleh kita galakkan persaingan yang sihat. Promosi individu dalam kenaikan gaji, bagi mereka pangkat, kemudian ganjaran dalam bentuk pengiktirafan.